Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Syarul, Haziq dan juga Faris akan membentangkan dasar-dasar kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepentingan pelaksanaannya di sekolah. Baiklah, sebelum saya menerangkan secara lebih terperinci tentang tajuk ini, mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembentangannya. Yang pertama, menjelaskan maksud dan kepentingan kurikulum. Yang kedua, dapat menerangkan dasar dan pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana kurikulum membentuk karamah insaniah bagi mencapai Malaysia Madani. Dan yang terakhir, dapat membantu pelajar untuk memahami bahawa kurikulum bukan sekadar aktiviti luar, malahan juga alat untuk pembangunan nilai dan juga karakter diri. Baiklah, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Kurikulum ialah aktiviti tambahan di luar bilik darjah yang melengkapkan kurikulum akademik. Ia bertujuan untuk membentuk pelajar secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial yang lebih dikenali sebagai JERIS. Dalam konteks ini, Malaysia Madani, kurikulum berperanan untuk membina insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga seimbang. Dalam konteks ini, pelajar bukan hanya perlu cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga perlu mempunyai sahsiah dan nilai murni yang terpuji. Aktiviti seperti kelab, sukan dan juga badan beruniform dapat membantu pelajar untuk belajar melalui pengalaman sebenar dalam pelbagai aktiviti yang disediakan. Seterusnya, mari kita pergi kepada konsep Malaysia Madani. Apakah yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani? Malaysia Madani merupakan gagasan pembangunan negara yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang berasaskan 6 nilai utama, iaitu kemanusiaan, daya cipta, amanah, nilai dan ihsan dan juga hormat. Keenam konsep ini berkait rapat dengan karamah insaniah, iaitu kemuliaan dan maruah insan yang dihormati dan dihargai kerana nilai kemanusiaannya. Jadi, melalui konsep Malaysia Madani ini, jelaslah bahawa ia akan membentuk jati diri seseorang murid itu ke arah yang lebih baik, yang melahirkan individu yang seimbang dalam semua aspek. Seterusnya, mari kita menelusuri secara lebih telus terhadap dasar-dasar kurikulum KPM. KPM telah menetapkan 4 dasar utama, iaitu yang pertama ialah dasar kurikulum sekolah, iaitu pada tahun 1983, di mana pada dasar ini KPM telah menetapkan untuk semua pelajar wajib untuk menyertai aktiviti kurikulum. Yang kedua, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 pada tahun 1985 yang menjelaskan garis panduan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. Yang ketiga, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bertujuan untuk membangunkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dan yang terakhir ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 yang menekankan kurikulum sebagai platform untuk membentuk pelajar yang berkemahiran abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang pelaksanaan aktiviti kurikulum. Pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah melibatkan 3 komponen penting, iaitu badan beruniform, kelab atau persatuan dan sukan serta permainan. Pertama, iaitu badan beruniform. Komponen ini penting kerana ia mendidik pelajar tentang disiplin, kepimpinan dan semangat patriotik. Melalui aktiviti seperti kawat kaki dan latihan kebombaan, pelajar akan belajar untuk berdisiplin dan bekerjasama dalam pasukan.
Kedua, kelab dan persatuan. Aktiviti ini bertujuan untuk menggalakkan minat, kreativiti dan menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, melalui kelab bahasa atau sains, pelajar dapat mengasah bakat dan memperluaskan pengetahuan mereka. Akhir sekali, sukan dan permainan. Komponen ini membantu membina kesihatan fizikal, menggalakkan semangat kerjasama dan daya saing yang positif dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengurusan kokurikulum. Pengurusan kokurikulum sangat penting bagi memastikan setiap aktiviti berjalan dengan teratur dan mencapai matlamatnya. Antara aspek penting dalam pengurusan kokurikulum ialah yang pertama, iaitu kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar perlu direkod bagi memastikan pelajar sentiasa terlibat dan aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Rekod prestasi dan markah PIJSK. Markah PIJSK ini penting kerana ia menunjukkan tahap penglibatan, kepimpinan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Ketiga, pemantauan guru penasihat. Guru penasihat berperanan memastikan setiap aktiviti dijalankan dengan matlamat dan dengan selamat, terancang dan mencapai objektif yang ditetapkan. Akhir sekali, pengiktirafan pencapaian pelajar. Pengiktirafan seperti sijil atau anugerah diberikan bagi menghargai usaha dan kejayaan pelajar dalam bidang kokurikulum. Kesimpulannya, pengurusan aktiviti kokurikulum yang baik dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai khasiat dan kepimpinan yang tinggi. Seterusnya, karamah insaniah. Karamah insaniah bermaksud kemuliaan diri manusia yang terbina melalui ilmu, akhlak dan tanggungjawab. Ia menggambarkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam diri seseorang individu. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum sebenarnya berperanan besar dalam membentuk karamah insaniah. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat dilatih menjadi insan yang beradab, beretika dan bertanggungjawab. Setiap aktiviti kokurikulum merupakan medan latihan nilai kemanusiaan kerana ia memberi peluang kepada pelajar untuk belajar melalui pengalaman sebenar, bukan teori semata-mata. Sebagai contoh, aktiviti gotong royong, sekolah dapat membentuk sikap prihatin, semangat tolong-menolong dan kerjasama antara pelajar. Kesimpulannya, kokurikulum bukan sahaja membantu pelajar dari segi kemahiran dan kepimpinan, tetapi juga membina kemuliaan insan atau karamah insaniah yang menjadi asas pembentukan khasiat diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Waswaidi akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk peranan kokurikulum dalam menyokong prinsip manusia madani. Sebagai permulaan, saya akan terangkan dahulu tentang pengenalan peranan kokurikulum dalam menyokong prinsip manusia madani. Manusia madani ialah gagasan yang menekankan pembangunan negara berteraskan nilai kemanusiaan, etika serta kesejahteraan sejagat. Dalam konteks pendidikan, kokurikulum memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga berakhlak mulia serta bertanggungjawab terhadap masyarakat. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan isi utama iaitu peranan kokurikulum dalam menyokong prinsip Malaysia Madani. Yang pertama sekali ialah dari segi kemanusiaan iaitu memupuk rasa hormat dan empati. Aktiviti kokurikulum seperti khidmat masyarakat, kelab kebajikan atau program sukarelawan membina kepekaan sosial dalam kalangan pelajar. Selain itu, pelajar belajar menghargai kepelbagaian budaya, agama dan juga latar belakang melalui interaksi langsung. Seterusnya, ini sejajar dengan prinsip madani yang menekankan nilai insan dan saling menghormati sesama kaum. Yang kedua ialah amanah, iaitu dapat melahirkan pemimpin yang berintegriti. Jawatan dalam persatuan dan beruniform memberi peluang kepada pelajar untuk memimpin dan juga membuat keputusan. Mereka dididik untuk bertanggungjawab,
jujur dan juga menepati janji dalam melaksanakan tugas. Nilai amanah ini sangat penting dalam membentuk pemimpin masa depan yang beretika serta berwibawa. Yang terakhir kita ada kepadanan, iaitu membina keseimbangan dan toleransi dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Kokurikulum menyediakan ruang untuk belajar dari pelbagai latar belakang bekerjasama dalam satu pasukan. Aktiviti seperti debat, sukan dan juga projek komuniti mengajar pelajar untuk menghormati pandangan berbeza dan mencari titik persamaan. Ini melahirkan masyarakat yang seimbang, toleransi dan juga bersatu padu. Melalui peranan-peranan tersebut, pelajar bukan sahaja menjadi individu yang berpengetahuan, tetapi juga berjiwa besar dan juga prihatin terhadap isu sosial. Mereka mampu membuat keputusan secara bijaksana, mempertimbangkan nilai moral dan juga kepentingan bersama. Kurikulum menjadi medan latihan sebenar untuk membentuk karakter madani yang holistik. Baiklah, mari kita bergerak ke slide yang seterusnya, iaitu cabaran dan juga penambahbaikan bagi prinsip penyelesaian madani yang saya terangkan sebentar tadi. Tapi saya akan pergi kepada cabaran dahulu. Antara cabaran-cabarannya ialah yang pertama, kurang penyertaan aktif pelajar. Antara cabaran yang paling ketara ialah kurangnya penyertaan aktif dalam kalangan pelajar. Walaupun pelbagai aktiviti telah dianjurkan oleh pihak sekolah, masih ramai pelajar yang tidak menunjukkan minat ataupun komitmen sepenuhnya. Kebanyakan pelajar hanya menyertai aktiviti secara ala kadar semata-mata untuk memenuhi syarat kehadiran ataupun rekod. Situasi ini berpunca daripada beberapa faktor seperti sikap tidak ambil peduli, kurang kesedaran tentang kepentingan kurikulum serta tekanan terhadap pencapaian akademik yang menjadi keutamaan utama dalam ibu bapa ataupun kalangan pelajar sendiri. Cabaran yang kedua ialah kekangan masa dan juga sumber. Pelaksanaan aktiviti kurikulum juga menghadapi kekangan dari segi masa dan juga sumber. Jadual akademik yang padat menyebabkan ruang masa untuk aktiviti luar bilik darjah menjadi sangat terhad. Selain itu, terdapat sekolah yang menghadapi kekangan dari segi kemudahan fizikal, peralatan dan juga keuangan yang diperlukan untuk menjayakan program-program kurikulum. Tambahan pula, beban tugas guru yang semakin bertambah turut meningkatkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti secara berkualiti. Ini secara tidak langsung menjejaskan keberkesanan program yang dirancang. Dan cabaran yang terakhir sekali ialah kurangnya pengiktirafan terhadap pencapaian bukan akademik. Dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, kejayaan pelajar masih terlalu banyak dinilai berdasarkan pencapaian akademik semata-mata. Akibatnya, pelajar yang mempunyai bakat dan potensi dalam bidang sukan, kesenian, kepimpinan ataupun inovasi tidak diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Ini boleh menyebabkan mereka hilang motivasi untuk terus aktif dalam bidang tersebut kerana usaha dan kejayaan mereka tidak dihargai atau diangkat ke peringkat yang sepatutnya. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga cabaran ini iaitu kurang penyertaan aktif pelajar, kekangan masa dan sumber serta kekurangan pengiktirafan pencapaian bukan akademik perlu diberi perhatian serius. Hanya dengan mengenal pasti cabaran, barulah kita dapat merangka strategi yang lebih berkesan demi memastikan pelajar berkembang secara holistik, bukan hanya dari segi akademik semata-mata. Baiklah, mari kita bergerak ke slide yang seterusnya, di mana slide ini saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan. Cadangan yang pertama ialah menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti kurikulum berdasarkan minat dan juga kecenderungan mereka. Penyertaan pelajar akan menjadi lebih aktif dan juga konsisten apabila mereka diberikan pilihan untuk menyertai kelab, persatuan ataupun pasukan sukan yang benar-benar menarik minat mereka. Contohnya, pelajar yang meminati teknologi boleh menyertai kelab inovasi, pengaturcaraan ataupun robotik, manakala yang meminati dalam bidang kesenian boleh menyertai kelab muzik, teater ataupun fotografi. Dengan cara ini, pelajar akan lebih bersemangat dan juga terdorong untuk terlibat secara aktif kerana mereka merasakan bahawa aktiviti tersebut memberi nilai dan juga kepuasan peribadi. Ini juga membantu dalam mengembangkan bakat tersembunyi serta meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran sosial mereka. Cadangan yang kedua ialah memberikan latihan dan juga pembangunan profesional yang berterusan kepada guru penasihat kurikulum. Peranan guru penasihat bukan sahaja sekadar memantau kehadiran pelajar dalam aktiviti,
tetapi mereka juga perlu menjadi pemudah cara, mentor dan juga pembimbing. Untuk menjalankan tanggungjawab ini dengan berkesan, guru perlu diberi latihan yang berkesayan seperti kemahiran merancang aktiviti, pengurusan organisasi pelajar, kepimpinan belia dan juga penggunaan teknologi dalam pengurusan kurikulum. Latihan seperti ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan guru, malah menjadikan mereka lebih kreatif dan juga inovatif dalam menyusun aktiviti yang menarik dan bermakna. Guru yang berilmu dan bersemangat akan memberi kesan langsung kepada semangat penyertaan para pelajar. Untuk cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah memanfaatkan teknologi dalam urusan rekod dan juga penilaian kurikulum pelajar. Dalam era digital masa kini, sekolah boleh menggunakan sistem berasaskan aplikasi ataupun platform dalam talian untuk merekod kehadiran, pencapaian dan juga perlibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum. Ini bukan sahaja menjimatkan masa dan juga tenaga guru, malah dapat memastikan rekodnya lebih kemas, sistematik dan juga mudah diakses oleh semua pihak termasuk ibu bapa sendiri. Selain itu, teknologi juga boleh digunakan untuk menyediakan laporan pencapaian kurikulum yang holistik termasuk dalam profil pelajar ataupun penilaian bersepadu. Dengan adanya rekod digital yang sah dan tersusun, pencapaian bukan akademik pelajar dapat diiktiraf dan dimanfaatkan sebagai sebahagian daripada pembangunan sasiah mereka. Apa yang saya dapat simpulkan daripada ketiga-tiga cadangan penambahbaikan semua tadi iaitu mengikut minat pelajar, meningkatkan kemahiran guru dan juga menggunakan teknologi secara optimum. Ianya mampu menjadi pembangkit kepada pelaksanaan kurikulum yang lebih berkesan, menarik minat dan juga bermakna. Pendidikan tidak harus terbatas di darjah semata-mata, malah perlu diperluaskan bagi aktiviti luar yang untuk sasiah, bakat dan juga jati diri pelajar secara menyeluruh. Nampaknya kita telah tiba di penghujung slide ini. Jadi, saya akan berikan satu kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada apa yang slide ini terangkan. Sebagai kesimpulan, kurikulum memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Ia bukan sekadar pelengkap kepada pembelajaran di dalam bilik darjah, tetapi juga merupakan satu komponen utama dalam usaha melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik, sasiah dan juga kemanusiaan. Melalui pelaksanaan dasar-dasar kurikulum yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, segala aktiviti yang dijalankan di sekolah perlu dilakukan secara teratur, terancang dan juga berfokus. Tujuannya adalah bagi memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam peperiksaan, tetapi juga berdisiplin, berilmu dan juga bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat serta negara. Lebih penting lagi, penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti kurikulum membuka peluang kepada mereka untuk mengasah pelbagai kemahiran penting dalam kehidupan. Antaranya ialah kemahiran kepimpinan, kecekapan bekerja dalam pasukan, amanah, komunikasi yang berkesan dan juga daya tahan diri. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk insan yang beretika dan juga berkualiti tinggi selari dengan aspirasi Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani menekankan keseimbangan antara pembangunan material dan juga kerohanian, dan pendidikan kurikulum adalah salah satu wadah terbaik untuk merealisasikan matlamat ini. Ia membolehkan pelajar memahami erti karamah insaniah, iaitu menghormati arwah insan serta membina pribadi yang berakhlak mulia dan berjiwa besar. Oleh itu, kurikulum tidak wajar dianggap sebagai aktiviti sampingan. Sebaliknya perlu dilihat sebagai asas pembentukan jati diri pelajar. Ia akan menjadi tonggak kepada kemajuan negara pada masa hadapan. Kita tidak hanya mahu menghasilkan pelajar yang pandai menjawab soalan peperiksaan, tetapi juga ia mampu menjadi pemimpin berintegriti, rakyat yang bertanggungjawab dan juga insan yang menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Sekian, itu sahaja dari kami bertiga menerangkan tentang dasar-dasar kurikulum KPM dan kepentingan pelaksanaannya di sekolah. Saya Muhammad Haziq bin Roswidi ingin mengucapkan terima kasih dan akan mengundurkan diri.